Jujur aku cakap, benda ni kalau Dragon belum tentu aku akan dapat lagi. Sebab yang ni bukan jam yang biasa-biasa. Ini model yang full titanium. Kalau korang tengok ni, kan nampak macam petak biasa je kan. Ini ringan gila. Sebab dia punya ni, besi ni titanium tau. Dia bukan stainless steel. Lagi satu kalau yang best ni tentang jam ni kan, andai katalah korang pakai kan, cala kan, dia punya tali ni kan, dia tak nampak cala tau. Sebab dia punya design ni macam ni. That's why tu unik. And then kalau nak tengok harga ni, mostly kalau kat butik lebih kurang RM6,000. Yang ni kita lepaskan dengan harga RM3,080 sahaja. Mana nak dapat ni? Entahlah. Nampak tepi dia kicau. So rezeki lah kat orang tu. Rezeki kat orang tu, rezeki kat aku, ada orang beli. So yang mana nak dapatkan jam yang lain-lain, yang pedih-pedih, susah nak jumpa, follow jam aku sekarang. InsyaAllah kita bagi harga cantik-cantik sampai jadi.